2 blok cream cheese, total ni 500 gram 1/4 cream cheese bersamaan 1/4 cream cheese. And then masukkan almost 1 tin susu pekat, Next, masukkan susu pekat, 16 sudu besar susu kotak, 1/4 tin susu cair, sedikit esen vanila. sikit esen vanila. Biskut dia pula Plum guna 2 packs mini Mary yang bulat macam ni. Saya pakai Oreo, boleh kan kak? Part ni memang sangat mudah, rendam je biskut korang ni. Sediakan susu, rendam Oreo tadi. Letak base pertama, cream cheese. Letak Oreo, letak cream cheese. Wih, cairnya. Jap, Edas jap, tambah cream cheese. Wih, cair lagi. Takkan sebut Milo ni optional. Korang ulang je step, tapi kalau nak cantik penuh bekas ni, buatlah 3 layer. Layer kedua, tuang. Layer ketiga, tuang. Last sekali, topkan dengan cream cheese, tabur balik sebut Milo. Dah siap. Last sekali, top upkan dengan serbuk Oreo. Dah siap. Sejukkan dalam chiller. Dah siap. Zup, zap. Asyap. Ciskut Oreo. Oreo atas ni dia dah mengeras. Tapi cream cheese dia cair lagi, tak pekat. Cair macam ni okey kan kak? Saya rasa sedap tak? Uyu, patut orang suka makan benda ni. Sedap. Rasa macam cheesecake Oreo. Cair-cair pun sedap layan. Sedap kak? 8/10. Okey guys, jumpa lagi.